tunjuk. Plastik coating ni dia datangkan sekali dengan span. Tapi span tu mana dah? Ni aku pakai span lain. Okey, nampak perbezaan dia ni. Okey, bismillah. Aku sapu sekali je, nampak. Kau nampak beza ni dengan yang ni. Material dia memang untuk coating bukannya macam wax yang akan kering, akan hilang. Dia memang coating. Kalau korang nak tengok betul coating ke tak, bila korang simpan, bahagian tepi-tepi ni akan jadi kerak. Dia akan keras. Jadi coating ni dia akan keras dan juga dia akan tahan lah dia punya kilat. Senang je, sapu-sapu je. Letak kat span. Span yang dia bagi tu petak. Ni aku span lain ni. Nampak dia dah restore. Dia dah macam baru, geng. Nampak? Yang ini yang belum. Tengok. Letak lagi sikit. Okey. Nampak ni. Nampak beza dia, geng? Yang ini sebelum dan yang selepas. Jangan risau, dia akan rata. Kok ni misik basah, dia tak nampak rata kan. Nanti dah kering, dia akan nampak rata. Jom aku nak restore balik box aku ni, side box ni, biar nampak macam baru.